Sejarah lalu ternyata agak meriah. Kejuaraan terbaru masih belum tiba. Dengan pelbagai perubahan dalam bola sepak tempatan, Kedah Darul Aman FC turut mengalami naik turunnya. Penyokong pasukan Kedah ni dia memang sentiasa dahagakan kemenangan, especially kalau boleh dia nak tengok Kedah tu menang piala. Sebab dulu satu masa dulu kita dah pernah cipta satu sejarah di mana sehingga ke hari ini belum ada lagi pasukan yang boleh memadamkan sejarah tersebut. Kita menang double treble, 3 piala dalam masa 2 tahun. Semua piala tu kita sapu bersih. Okey, tapi lepas tu pasukan Kedah agak prestasinya agak menurun. Kekecewaan kita sebagai penyokong bila mana start pandemik, bila Kedah last menjuarai Piala AFC 2019 di Stadium Nasional, memasuki tahun 2020, 2021, 2022, agak perlahan sedikit lah reaksi daripada para penyokong, kawan-kawan sahabat yang ada dekat dengan kita, banyak yang menyuarakan perasaan kecewa. Kedah punya football heritage ni dia besar tau, dia berbanding dengan negeri-negeri lain. Kita ada satu legacy yang betul-betul kuat dan kukuh daripada zaman arwah Datuk Mat Basri Akil dulu. Memang kita menang, tapi dalam modern football kita kena faham yang ada pasukan lain walaupun bajet tak tinggi tapi dia manage pasukan dengan baik, daripada sport science yang elok, daripada ada technical director yang bagus. Apabila last kita menangi piala pada tahun 2019, masa tu banyak masalah yang dialami oleh kelab-kelab bola sepak Malaysia, antaranya COVID dan juga perswastaan pasukan di dalam liga. Pasukan mengalami sedikit masalah untuk mengorak langkah kembali untuk tahun-tahun hadapan. Sekarang ni era yang penuh dengan cabaran, pemain-pemain import, pemain-pemain naturalisasi, itu semua adalah melibatkan keuangan. Bila melibatkan keuangan mungkin akan membantutkan, dan secara ni juga terjadi pada pasukan kita yang agak bergelut lah untuk bersaing dengan pasukan-pasukan besar seperti yang kita maklum di Liga Tempatan ni. Macam orang suka Kedah menang, siapa tak suka menang, siapa suka Kedah menang cup kan. Tapi progres dalam pasukan yang macam saya cakap, untuk DNA pasukan langsung tak ada lah. Kita bergantung dekat individu brilliant. Saya pun ada baca di media sosial rintihan ataupun komen lah, kalau yang kenapa tahun sebelum ni game okey dan sekarang tak capai apa yang fans nak. Dia berbanding dengan pengurusan yang sebelum ni yang lebih tertutup lah. Dia tak ada keterbukaan dekat pendapat peminat. Tapi tahun ni pengurusan lebih baik sebab dia banyak ambil pendapat peminat orang kan. Saya rasa untuk tahun ni setelah Liga ditambah dengan lagi 2 pasukan dan juga penambahan pemain-pemain import, saya rasa menjadikan Liga kita semakin kompetitif dan semakin sukar. Walaupun kita berdepan dengan mana-mana kelab, semuanya perlawanan menjadi susah. Ada penyokong yang sedih dan marah jika pasukan hijau kuning kecundang. Namun, penyokong yang lebih arif sedar perkembangan filosofi bola sepak lebih penting untuk kejayaan berterusan. Dia dah terbahagi kepada 2 dah. Satu peminat yang faham tentang modern football dan satu macam glory hunter dah. Yang ni nak Kedah menang every game. Yang ni dah nampak okey, progress dah nampak berjalan dengan lancar kan. Yang dua kelompok ni bertelagah lah. Kami sebagai player pun dah cuba yang terbaik. Mungkin dari segi coach baru, tactical coach dan player semua baru. Kami tak janji, tapi kami akan pastikan kami akan buat lebih terbaik lah untuk sebelum-sebelum ni. Boleh saya cakap, tim ni dia takkan ke mana. Once you hilang star player dalam tim ni akan habis sebab you tak main dalam satu DNA yang jelas tau. Dia memang tak ada tau. Kalau dahulunya kita punya sponsor adalah company tempatan, tapi kali ni company antarabangsa yang daripada Dubai, satu company yang agak besar menaja pasukan Kedah. Kalau siapa yang tahu, company yang sama juga sebenarnya, dia bukan saja taja pasukan Kedah, dia juga taja pasukan-pasukan lain di Eropah sana. Jadi itu satu penghormatan buat Kedah. Tapi kat situ kita boleh tengok betapa Tan Sri Dawud Baka nak bawa Kedah ni pergi lebih jauh daripada apa yang kita ada sebelum ni. Perlantikan Nafuzi Zain memberi nafas baru untuk bola sepak Kedah. Para penyokong sudah boleh menyaksikan unsur-unsur Nafuzi Ball ala tiki taka, namun
beliau harus diberi masa untuk mencapai kesempurnaan. Sekembalinya ke sini, saya sebagai seorang jurulatih adalah amat situasi yang berbeza dari segi apabila kita bermain dengan kita menjadi jurulatih, kerana saya untuk bermain ni kita just concentrate, fokus untuk kita perform tiap game lah. Tapi sebagai coaches ni saya rasa tanggungjawab tu begitu besar lah. Sebelum ni kita dengan jurulatih lain mungkin dari segi taktikal, sistem play tak sama dengan coach Nafuzi. Apabila dia datang sini dengan adanya dia punya style sendiri, bagi saya player kena adapt cara dia dan mengubahkan habit lama kepada habit baru. Dia bawa satu DNA yang jelas macam mana yang Tan Cheng Ho bawa dulu. Walaupun dia tak sama tapi dia masih dalam free flowing football. Dia kat dia main dalam bola sepak moden. Jadi walaupun kita ada pemain yang bagus, pemain ni pun masih kena bermain dalam dia punya sistem. Jadi buat masalah bagi saya okey dengan apa progres yang tengah pasukan tengah jalan ni. Mana kata ini satu perkembangan yang bagus untuk pasukan Kedah untuk musim ni. Setiap coach ada yang kelebihan dan istimewanya masing-masing lah. Bagi saya, Coach Nafuzi mungkin dia ada taktikal dia yang baru. Dia akan guna sepenuhnya taktikal dia untuk dalam tim Kedah. Kita mempunyai coaching staff, menjaga pemain, pengurusan, fans. Jadi itu adalah tugas-tugas normal lah untuk mana jurulatih. Rasa saya sonok dengan cabaran baru ni, suasana baru ni, dan saya tahu sokongan serta harapan yang besar untuk Kedah dan untuk kembali ke zaman era seperti saya mendapat daripada. Harapan dia tak tinggi. Janji dia boleh bina satu dia punya sistem tu sampai hujung musim ni, at least dia punya progress tu nampak berjaya. Saya tak macam penyokong lain yang nakkan piala untuk first season pun dah nak piala. Saya bukan ini yang tu. Saya nak tengok progress pasukan. Kalau macam kita dapat piala sekalipun, tapi progress kita yang nak apa yang sedang Nafuzi nak bina dekat tim Kedah ni tak jadi. Benda tu tak guna tengok tau. Kalau kita tengok kan berdasarkan keputusan kebelakangan ni, bagi saya penyokong Kedah dan yang lain semua kalau ikut relax. Tak perlu lagi tekan panic button. Kalau kalah ke seri ke, kita kena faham tim tu baru dibentuk, tim tu baru nak sesuaikan diri. Nafuzi main dekat Kedah ni bukan untuk bawa satu piala. Betul dia nak bawa piala, tapi bukan untuk musim ni. Dia nak bawa satu dia punya falsafah bola sepak dia sendiri, yang apa yang dia bawa dekat Terengganu dia nak teruskan dekat sini. Kesinambungan dia akan buat dekat Kedah ni. Itu yang fans Kedah kena faham apa yang Nafuzi sedang buat lah ni.